Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang suka memburu pelanduk. Nama raja itu Raja Iskandar Shah. Beliau suka keluar memburu bersama pengiring-pengiringnya. Raja Iskandar Shah memiliki satu kelebihan. Kelebihan beliau adalah ilmu firasat. Beliau memang dahsyat dalam ilmu firasat, teka-meneka ni lah. Juga pandai dalam bab melempar lembing, memanah, bermain busu lah, memanah, melempar lembing memang kepakaran dia lah. Memang dia punya hobi, boleh dikatakan memburu. Pada satu hari, Raja Iskandar ingin keluar memburu di suatu hutan tebal. Beliau ada mendengar khabar ada satu tempat hutan tebal, dalam tu banyak pelanduk dengan kijang. So dia nak pergi memburu lah. Dia dah lama tak keluar memburu, so dia berkobar-kobar nak pergi memburu. Maka dia pun titah pada pengiring-pengiring dia lah, kepada orang kanan dia. Wahai datuk sekalian, beta merasakan beta ingin keluar memburu pada esok hari. Kemudian kata pengiring pula, di mana pula tuanku ingin memburu pada kali ini? Perlukah hamba siapkan segala pengiring untuk turut berserta dengan tuanku? Kata salah seorang pengiring baginda. Beta mendengar kabar ada satu hutan tebal yang memiliki banyak pelanduk dan kijang di sana. Ingin juga beta mencuba nasib memburu di sana. Maka siapkanlah segala pengiring beta untuk bersiapkan peralatan semua, dan selepas fajar esok kita akan berangkat. Jika begitu kata tuanku, baiklah, hamba akan siapkan segala pengiring untuk persiapkan peralatan memburu pada esok hari. Pada keesokan harinya pula, mereka pun berangkatlah pada paginya. Rombongan Raja Iskandar Shah menuju ke hutan tebal yang seperti dikatakan. Sekian lama mereka berjalan, maka tibalah rombongan Raja Iskandar Shah di seberang sungai yang besar dan airnya pula jernih. Sampai di situ, Raja Iskandar Shah ni mengikut firasat dia, inilah tempat yang mereka nak tuju. Kemudian dia nampak sungai. Ini tanda yang dia tahulah. Kemudian untuk kepastian dia tanya pada pengiring dia, pada orang kanan dia, kalau kamu tahu apakah nama tempat ini, kata. Ya, maka pengiring dia pun tengoklah sekeliling apa yang ada, Kemudian pengiring dia cakap, kalau tak silap hamba, inilah Sungai Bertam. Kalau benar kata tuan hamba, maka benarlah tempat inilah yang kita cari. Kemudian Raja Iskandar Shah ni, dia suruh pengiring-pengiring dia lepaskan anjing-anjing pemburu dia untuk mengesan jejak pelanduk kijang. Maka dilepaskanlah anjing-anjing pemburu itu untuk mengesan jejak pelanduk. Kemudian raja dan pengiringnya mencari jejak pelanduk. Kemudian Raja Iskandar Shah bertitah, sesungguhnya memang benar seperti dikabarkan, di kawasan ini sungguh banyak binatang itu. Tak perlu tunggu lama, mereka sudah dapat mengesan pelanduk dan kijang. Mereka tak tunggu lama, mereka dah jumpa dah pelanduk dengan kijang punya tapak. Kemudian anjing dah dapat jumpa. So pengiring dengan raja berpusu-pusu lah lempar lembing, memanah, lepaskan busu lah sebagainya. Tapi malangnya seekor pun tak kena. Kemudian raja rasa macam kecewa. Dia pun bersandar pada satu pokok. Dia sandar pada satu pokok, dia pun bertitah lah sebab kecewa. Binatang-binatang di hutan ini sungguh tangkas dan cerdik. Beta tidak pernah menghadapi kejadian seperti ini. Benar tuanku, binatang di sini sungguh unik, kata salah seorang orang kanan raja. Ampun tuanku, pendapat Patik, lebih baik kita berhenti di sini dahulu untuk berehat seketika tuanku. Baiklah, kita berhenti berehat dahulu di sini buat seketika, kata dia raja. Masa pun berlalu. Kemudian
Raja bangun, raja pergi tepi tebing sungai Bertam tadi. Kemudian dia basuh muka dan bersihkan diri. Tiba-tiba raja ni teringat dekat anjing yang dia dah kemudian raja ni teringat anjing pemburu dia lah, sebab dia tak nampak dari tadi kan. Dia pun tanya daripada pengiring, di manakah anjing mereka? Pengiring dia cakap, mungkin anjing pemburu tuanku sedang mengesan pelanduk lagi. Kalau begitu, harap-harap ada lagi lah rezeki kita pada hari ini, kata adik raja. Selang tak berapa lama, bunyi anjing menyalak kuat. Raja pun terpegun, dia pun tengok. Dia hayati. Ini kalau tak salah hamba, ini bunyi anjing pemburu beta. Saut pula satu pengiring yang ada dekat dengan raja, kenapa lain benar bunyi anjing ni tuanku? Kemudian mereka pun bergegas bangun, pergilah siap. Semua dah standby dah, duduk kat tepi-tepi ni semua kan. Sebab apa? Anjing tu dia menyalak, ibarat macam dia menghalau binatang lah, arah bertentangan dengan grup raja ni. Makin lama suara anjing tu makin dekat. Bersedia semua kata dia raja. Mungkin sekejap lagi pelanduk akan keluar. Bila terdengar bunyi salakan anjing tu dah makin dekat, raja dah standby dah nak lempar lembing. Yang lain semua dah standby nak lepaskan busur panah. Baru nak lempar, raja terkejut. Sebabnya keluar pelanduk yang saiz besar, melompat macam orang buka silat. Dia melompat. Dia macam dia macam tengah buka pancak silat. Raja tak jadi nak lempar lembing. Dia pun terkesima dengan kejadian yang belum dia tengok. Dalam pada sisi kejam mengejar tu, anjing pemburu ni dah dekat lah dengan kijang, dengan pelanduk. Masa anjing tu nak terkam pelanduk ni lompat, kaki depan dia turun dan kaki belakang dia bengkok, tendang anjing, tergulik masuk dalam sungai Bertam. Dan pelanduk tu pula sambung balik lompat, macam buka pencak silat. Anjing kedua pula dekat. Tetap juga sama. Pelanduk tu lompat, turun kaki depan, dia tung masuk dalam semak. Anjing ketiga tak jadi nak terkam sebab dia dah takut. 2 ekor kawan dia dah terkandai. Maka pelanduk tu lompat-lompat, pelanduk tu duduk diam. Pelanduk tu berhenti, dia boleh tengok ke arah anjing yang masuk ke sungai tadi. Dia tengok anjing yang masuk sungai tadi tengah selamatkan diri, tengah survive untuk selamatkan diri lah, dah tenggelam. Dia tengok ke arah raja dan dia balik lompat, masuk hilang dalam semak. Masa ni lah raja tu duduk. Raja terduduk dekat satu pokok yang rendah dan batang dia besar lah. Raja duduk sambil berpegang dahi. Sungguh tangkas haiwan di sini. Sungguh pelik pernah hamba tengok. Tempat ini harus dijadikan negeri. Kemudian saut pula pengiring raja, memang benar kata tuanku. Apakah negeri yang kita nak binakan? Kemudian raja cakap, kita akan namakan negeri ini ialah Melaka. Lepas tu negeri di kawasan itu pun dibangunkan. Raja Iskandar Shah ni lah yang memerintah di negeri Melaka tu sehingga keturunan dia, dan Melaka pun makmur dan masyhur lah sehingga sekarang. Ini hanya cerita rakyat, bukan nak kata cerita ni betul 100%, tidak. Cerita ni cerita rakyat, hanya kongsi semata-mata sebab saya pun ambil daripada buku. Saya hanya nak berkongsi cerita ni. Okey, insya-Allah kita akan jumpa dengan cerita yang akan datang yang bertajuk Siapa Lebih Bijak.